Bayangkan seorang fighter masuk ke dalam oktagon dan hampir tiada siapa mampu kalahkannya. Bukan sebab dia mempunyai tumbukan paling kuat, tapi sebab bila dia berjaya menangkap kaki lawan, peluang untuk selamat hampir tiada. Inilah Khabib Nurmagomedov atau lebih dikenali sebagai The Eagle. Jadi dalam video ni kita akan cerita ringkasan siapa Khabib ni. Khabib dilahirkan di Dagestan pada tahun 1988. Khabib membesar dalam keluarga yang sangat kuat dengan dunia seni mempertahankan diri. Ayahnya Abdul Manap Nurmagomedov merupakan jurulatih yang membentuk Khabib sejak kecil. Malah Khabib pernah terkenal dengan kisah bergusti dengan seekor beruang ketika berusia sekitar 9 tahun sebagai latihan membina keberanian dan ketahanan. Khabib kemudian menguasai kombat sambo dan menjadi juara dunia sebanyak 2 kali sebelum memasuki dunia MMA profesional pada tahun 2008. Dia mula mengumpul kemenangan demi kemenangan di Rusia dan Ukraine sehingga mencatat rekod 16-0 sebelum akhirnya mendapat peluang bertanding di UFC. Di UFC, gaya Khabib memang menakutkan. Dia bukan sekadar menjatuhkan lawan tetapi menggunakan chain wrestling, tekanan tanpa henti dan kawalan di atas lantai sehingga lawan hampir tiada ruang untuk bernafas. Pada UFC 223, Khabib menewaskan La Quenta dan telah menjadi UFC Lightweight Champion. Kemudian kemuncak karier Khabib ni yang menjadikan dia terkenal adalah salah satu pertarungan terkenal dalam sejarah UFC, Khabib vs Conor McGregor. Pada UFC 229, Khabib mengalahkan McGregor melalui submission dan mempertahankan reputasinya sebagai antara fighter paling dominan dalam sejarah MMA. Selepas itu, Khabib masih belum berhenti. Dia mempertahankan gelarnya dengan mengalahkan Dustin Poirier dan Justin Gaethje sebelum akhirnya Khabib membuat keputusan yang mengejutkan. Namun di sebalik kejayaan itu, Khabib terpaksa melalui satu kehilangan yang sangat berat. Pada Julai 2020, ayahnya dan juga merupakan mentornya, Abdul Manap Nurmagomedov, meninggal dunia. Pada Oktober 2020, Khabib mempertahankan kejuaraannya buat kali terakhir menentang Justin Gaethje. Selepas menewaskan Gaethje, Khabib membuat pengumuman persaraannya yang sangat emosional. Dia bersara dengan rekod sempurna 29 kemenangan, 0 kekalahan. Keputusan itu dibuat selepas pemergian ayahnya. Dan kerana Khabib pernah berjanji kepada ibunya bahawa dia tidak akan meneruskan pertarungan tanpa ayahnya. Tetapi perjalanan Khabib tidak berakhir begitu sahaja. Selepas bersara, dia beralih kepada dunia jurulatih dan membantu membimbing fighter seperti Islam Makhachev sehingga berjaya menjadi juara dunia.